This is not the movie, guys. Sorry to say, ini bukan filem dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Zack Channel. Okay guys, filem yang kita nanti-nantikan telah pun keluar pada bermula hari ini, iaitu Keluang Man. Jom kita review filem ni. Keluang Man aku kategorikan sebagai satu filem superhero, action, komedi, drama. Sebuah filem Adiwira lah. Filem ni berkisah tentang Borhan, seorang pesakit mental yang telah dimasukkan ke sebuah hospital sakit jiwa setelah beliau ditemui terdampar di sebuah pantai dalam keadaan hilang ingatan. So ini adalah backstory untuk filem ni. Pada satu hari, ketika sedang menjalani satu sesi perbincangan lah dengan doktor pakar sakit jiwa, Borhan dia mengalami flashback. Maknanya dia punya memori start kembali ke dalam minda dia, di mana dia mula mengingati yang dia sebenarnya telah dikhianati oleh abang angkat dia yang bernama Syamsi, lakonan Datuk Remy Ishak. So as dia ingat balik dia punya memori, dia teringat yang Syamsi ni telah menembak Borhan. Dia menembak Borhan setelah membunuh ayah angkat mereka yang bernama Ayah Mat, lakonan Datuk Rosyamno. Dengan itu, Borhan telah tekad untuk menjejaki abang angkat dia, Syamsi ni, demi membela kematian Ayah Mat lah. So, bagi melindungi identiti dia, Borhan ni telah menyamar sebagai seorang mass vigilante. dia ada kostum, lepas tu dia pakai topeng bagi melindungi identiti dia lah. Sebab dia hanya keluar untuk menjejaki Syamsi ni pada waktu malam. Sebab waktu siang dia kena stay dekat hospital sakit jiwa tu bagi mengelakkan dia dijejaki oleh pihak polis lah, yang diketahui oleh Inspektor Sahab. Disebabkan beliau hanya keluar pada waktu malam dan dia hanya keluar sekitar kawasan Keluang, maka orang ramai dan juga pihak media yang ternampak kelibat si Borhan ni, dia menggelarkan dia sebagai orang Keluang ataupun Keluang Man lah. So berjayakah Borhan ataupun Keluang Man ni menjejaki Syamsi? Kenapa Syamsi ni khianati Borhan in the first place? So korang kena tengok sendiri lah ya. Pace filem ni aku boleh katakan dia agak pantas lah. Tapi ada beberapa scene dalam filem ni yang dia agak dragging sikit sebab dia tertumpu pada satu lokasi. Dan ini membuatkan aku ada rasa boring sikit lah. Dari segi jalan cerita dia pula, aku boleh katakan dia punya plot is very light and easy dan senang nak follow. Gabungan antara drama dan action dalam filem ni bagi aku adalah seimbang. Cuma aku tengok perjalanan jalan cerita dia ataupun dia punya scene to scene progression tu agak kelang kabut dan agak berterabur sikit. Tapi aku nak ucapkan tahniah lah kepada pengarah filem ni, kerana aku rasa dia berjaya mewujudkan vibe-vibe ataupun ala-ala comic book. Sebab bila aku tengok filem ni, aku dapat rasakan macam aku sedang membaca satu buku komik. Dia punya sinematografi pun, dari segi dia punya background, dia punya lighting, dia lebih menampakkan filem ni adalah sebuah filem macam filem superhero komik lah. Dan ini bagi aku menunjukkan bahawa adaptasi filem ni dari siri animasi kartun yang asal kepada live action menjadilah. Cuma aku tak pasti sama ada dia punya accuracy antara filem dengan series kartun tu sama ke tak. Cuba korang komen kat bawah. Dari segi adegan aksi, aku boleh katakan adegan-adegan aksi dalam filem ni mencukupi. Dia punya koreografi berlawan dalam cerita ni pun bagi aku kata agak bagus. Cuma overall aku boleh katakan dia punya adegan aksi ataupun action, level of action filem ni memang bagi aku set to say jauh lah daripada level yang telah diset oleh Syafiq Yusof melalui filem Blood Brothers. Aku nak point out satu perkara pasal filem ni, sebab benda ni memang membuat aku rasa sangat-sangat down bila aku tengok Keluang Man ni.
Okay, filem ni dia banyak elemen komedi. Cuma yang aku nak katakan dia punya komedi dia tu bagi aku, sorry to say, sangat-sangatlah low level. Boleh aku katakan macam slapstick lah, slapstick punya komedi. Sebab aku nampak dia lakonan komedi dalam filem ni terlalu dibuat-buat, menjadikan komedi filem ni sebagai agak annoying dan membosankan. Tidak dinafikan ada juga beberapa scene komedi dalam filem ni berjadi, tapi overall bagi aku dia nampak sangat tak real lah, nampak sangat dibuat-buat lah. Aku dapat rasakan macam filem ni dia terlalu mencuba, is trying too hard untuk meniru kombinasi action dan komedi filem Deadpool, yang mana bagi aku memang tak menjadi. Komedi filem ni bagi aku telah membuatkan aku rasa macam filem ni macam sebuah filem yang tidak serius dan nampak macam main-main je. Aku fahamlah yang kenapa komedi tu diwujudkan, sebab filem ni dia berkisah tentang Borhan. Kita tahulah Borhan ni dia seorang pesakit mental. Jadi adalah situasi-situasi di mana situasi yang gila dan kelakar tu memang perlu adalah. Yalah, sebab Borhan ni dia kan orang gila. Tapi cuma aku nampak dia terlalu, orang kata apa, terlalu mencubalah. Bagi aku itulah yang sangat-sangat mengecewakan bagi aku bila aku tonton filem ni. Barisan pelakon filem ni bagi aku pemilihan dia amat bertepatan dengan karakter-karakter yang dibawa, terutamanya Nasty, yang bagi aku sangat-sangat berjaya membawa watak Borhan dan juga Keluang Man. Dan yang agak menakjubkan juga adalah lakonan oleh Anwar Begmoghal sebagai Inspektor Sub. So kedua pelakon ni, Anwar dan juga Nasty ni, dan juga karakter Borhan, Keluang Man dan juga Inspektor Sub ni adalah bagi aku diorang ni berjaya lah menghidupkan filem Keluang Man ni sama macam Keluang Man yang asal. Aku juga suka sebab ada beberapa cameo tau dalam filem ni, yang mana dia dibawa oleh beberapa orang pelawak-pelawak dan juga pelakon senior lah. Kalau korang nak tahu siapa, korang kena tengok filem ni dan komen kat bawah. Overall tak ada apa sangat aku boleh katakan pasal filem ni. Yes, filem ni bagi aku adalah satu filem yang fun to watch, terutamanya kalau korang adalah penonton kanak-kanak lah. Bagi mereka yang mengharapkan akhirnya kita ada sebuah filem superhero yang boleh kita banggakan, yang ala-ala level-level Hollywood, this is not the movie guys. Sorry to say, ini bukan filem dia. Bagi aku kalau filem ni dia lebih memberi penekanan kepada, lebih serius lah bagi aku, lebih serius dan juga kurang komedi. Aku rasa filem ni boleh pergi jauh. Boleh juga aku katakan kalau dia lebih serius, dia akan menjadi satu filem superhero yang kita nanti-nantikan. Dengan itu aku bagi rating filem ni 5/10. Sebab apa? Sebab komedi yang aku cakap tadi, elemen komedi filem ni dia sedikit mengganggu aku punya enjoyment. Okay guys, itu tadi aku punya review berkenaan dengan filem Keluang Man. Kalau korang suka aku punya video review ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudi dah subscribe ke DZZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.